Sejak kecil, kita diajar kalsiumlah kunci tulang kuat. Kita telan pil kalsium, minum susu kalsium. Tapi, pernahkah anda terfikir, adakah semua ini benar-benar cukup? Apa kata kalau saya beritahu anda, semua yang kita sangka tentang kalsium mungkin belum lengkap. Malah ada bahagian yang sebenarnya kita salah faham. Realitinya, tulang kita perlukan lebih daripada sekadar kalsium. Kalsium itu penting, ya, tapi tanpa dua hero lain, vitamin D dan magnesium, kalsium yang kita ambil mungkin tidak dapat diserap dan digunakan dengan efisien. Ia ibarat ada bahan binaan, tapi tiada pekerja mahir untuk menyusunnya menjadi struktur yang kukuh. Jadi, bukan soal siapa yang lebih baik. Ia adalah tentang bagaimana mereka bekerjasama sebagai satu pasukan yang mantap. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dari usus. Magnesium pula memastikan kalsium disalurkan ke tulang dan gigi, bukannya terkumpul di tempat yang salah. Misi kita kini, pastikan seluruh sistem sokongan tulang berfungsi sempurna. Jangan biarkan kesihatan tulang anda terancam kerana maklumat yang tidak lengkap.